Tapi kami berasa yakinlah tidak akan ditipu ataupun dilarikan. Dari segi desain, saya puas hatilah dengan bahan-bahan binaan yang digunakan dan cara pembinaan lah. Contoh macam bahagian ni, tile ni, saya sendiri yang pergi pilih dengan wakil daripada syarikat. Wakil daripada syarikat pun ada memberikan feedback lah. Sebab bahagian ni saya suka sebab dia akan menjadi laluan pintu masuk utama lah. So contoh macam mula-mula kami nak pilih yang ada bercorak macam depan tu lah. Tapi pandangan daripada wakil NH mengatakan kalau guna yang bercorak tu mungkin tak tahan kalau ada motor ke apa parking sini. So beliau mencadangkan kami ambil yang jenis macam ni lah. Segi desain keseluruhan memang puas hati lah. Tak ada walaupun rumah ni kurang daripada 900 kaki persegi, tapi susunan bilik air, laundry, dapur, lepas tu 2 bilik di bahagian sana sangat sesuai dengan kegunaan kami berdua sajalah. Pembinaan rumah ini diuruskan secara bayaran tunai daripada simpanan kami. So selepas tanda tangan perjanjian antara saya dan pihak NH, pembayaran mengikut jadual walaupun secara tunai, tapi kami berasa yakinlah tidak akan ditipu ataupun dilarikan oleh kontraktor ke duit tersebut, sebab semuanya ada terkandung dalam perjanjian yang telah ditandatangani. Saya pun dah pergi ke pejabat NH dan dia buat sedikit semakan latar belakang syarikat. So saya yakinlah dengan pembayaran tunai ni tak ada rasa keraguan ataupun rasa bimbang projek terbengkalai ke. So pembayaran tunai ni sangat mudah lah, tak ada apa masalah sangat lah.